Itu makna bila sah sir dia, sembahyang sir tadi, dia kekal menghadap Tuhan dan kekal bergantung dia dengan Tuhan, dia tak ada bergantung dengan makhluk. Jadikanlah qiyam kamu tu beristiqamah ala ta'at. Mana hakikat qiyam ialah kita taat dia tu, itu pada istilah makna qiyam. Maknanya kamu sembahyang kena berdiri. Maka maksud berdiri di sini ialah kekal istiqamah dalam mentaati perintah Tuhan, zahir dan batin. Itu makna qiyam hakikat. Dan rokokmu itu merendahkan diri bagi kebesaran. Bila kita kerdil rasa hina diri kita, itu makna sedang rokok. Ya, rokok batin lagi. Dan sujud fana, itu paling tinggi. Sebab sembahyang tempat paling hampir dengan Tuhan ketika sujud. Itulah kita minta doa banyak, minta Tuhan bukakan makrifat sebenar. Maka sujud tu dipanggil apa? Fana. Bila seorang tu fana, hilang yang lain, atau makna hakikat sujud dipanggil. Betul juga bila kita sujud. Ya, kita sujud sembahyang, pastikan yang lain hilang, melainkan kita rasa kebesaran dia sahaja. Ya, sebab kita dah duduk tahap paling tinggi tu. Paling rendah lagi tinggi. Keadaan dia. Lagi kita rendahkan diri, lagi tinggi martabat dia di sisi Allah Ta'ala. Ya. Kalau dibesarkan diri, langsung tak ada harga.